Pasti itu bila? Nak tunggu kiamat? Semestinya memerlukan kerjasama daripada negeri. Mereka telah selesai membayar hutang. Ya Berhormat. Padalah. Ya Berhormat. Tidak ada Dah hutang bayar sebab hutang peneroka pembangun- Kesda diberikan geran. Hutang telah dihapus kira zaman Datuk Seri Najib Tuan Abdul Razak. Datuk Seri Najib 2018 Betul, hasil. hutang telah dihapus Ya. kira, Yang Berhormat. Okey, duduklah. Mohon Yang Berhormat perbetulkan fakta. Saya tak Ambo kadang-kadang mari mikir adik kakak Bapalah ada YB daripada Kelantan di bawah parti PAH yang merupakan kerajaan negeri di Kelantan ni. Macam kecek tak ada otak. Tidak berfikir dan tidak tahu bidang kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kadang-kadang temenung juga ambo. Bila kita kecek, ada penyokong-penyokong hak tak asuk. Oyak macam-macam kita. Mau gila lah, bengong lah. Memburukkan Kelantan lah. Ya adik kakak cuba tengoklah level pemimpin-pemimpin PAH. Ini statusnya adalah YB. Peguai. Kamu tak tahu lah mikir lagu mana. Kalau ada peguai lagu ni patutlah PAH sentiasa kalau sampai. Lembah sirih kita akhirnya tergadai. Banyak projek-projek kita terbengkalai kerana silap perjanjian. Kerana ada wakil yang berpemikiran sangat-sangat cetek dan tidak mahu mengembangkan pemikiran dia. Isu peneroka Kedah ni di Gua Museh. Tanah bidang kuasa kerajaan negeri. Tapi nasib baiklah. Tanah itu telah diselamatkan selepas Kedah ditubuhkan. Maka tanah-tanah yang dipajak, tanah-tanah yang digadai, akhirnya kerajaan pusat menubuhkan Kedah dan tanah itu kita bayar. Premium dia lah, macam-macam. Tapi kerajaan negeri ini tidak membantu secara menyeluruh. Duit ambil, gerai tak sewi tubik. Patutnya, bila Kedah dah bayar, Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Muhammad Najib Abdul Razak, telah membayar hutang-hutang dan dihapus kira. Banyak dah. Tapi payahnya berurusan tanah di Kelantan. Walaupun kita dah bayar premium. Gerai tak siwak tubik. Bapa? Nanti nak peruduh kerajaan. Nanti nak peruduh Kedah. Nanti nak peruduh kerajaan pusat. Sedangkan yang mengeluarkan gerai itu adalah bidang kuasa dia. Dan setiap peneroka perlu ke pejabat tanah. Masalah lah ni. Pejabat tanah menyusuhkan urusan. Kayak nak go tu lah, nak go ni lah. Oh, pergi daftar, lepas tu kena tunggu berbulan-bulan, makan tahun. Lepas tu tak selesai. Bila rakyat buat permohonan, Kedah tetap membayar. Kos-kos membayar, pajak kela membayar, premium. Selagi mana geran tidak dikeluarkan. Jadi kerajaan negeri ni, hamba tahu tak, sengaja untuk melambat-lambatkan proses mengeluarkan gerai. Kerana apa? Bila lama, makin banyaklah pendapatan. Kedah kena bayar semua. Mereka duduk atas surat, desok Kedah bayar. Patutnya bila Kedah bayar, susahlah urusan pemberian gerai. Dan bila tak boleh gerai, rakyat akan tanya Kedah. Akan disalahkan pula adalah kerajaan pusat. Kerajaan negeri ni duk goyah telur gitu. Nanti salah ke orang. Jadi adik kakak, inilah perangai pemimpin PAH memang tidak bertanggungjawab dan tidak melaksanakan amanah. Kalau coyo nu alih cepat dia proses. Hak tak boleh pun dia boleh. Tanah dalam hutan sipal nak tebal balak dia ke hewi boleh. Tak boleh waktu bik lesen balak, dia waktu bik lesen ladang hutan, permit ladang hutan. Tujuannya nak waktu bik balak yang lepas tu lah. Nanti tak salah kat orang. Inilah PA perangainya. Jadi hamba nak ucap tahniahlah kepada Adu Negeri YB Azmawi Fikri kerana bangkit bersuara. Kalau tak ada pembakar dewe sedap saya dia buat fitnah. Kalau tak ada pembakar dewe kata punuh habislah. So bos lebih nak salah kerajaan pusat. Apabila weh kita ni ustaz, kita ni pemimpin Islam, tapi duk salah kok orang je kerjaan. Berkali Islam anut tepah ni kerjaan nak salah kok orang, bukan mempertulkan kesilapan sendiri.